8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orchid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orchid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orchid ialah kapal pertama kepunyaan kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama kerajaan Jepun di bawah peruntukan Muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.